Kata Jariyah ni, aku terkejut melihat di tangan Khubayb ibn Adi ada buah anggur yang segar. Kerana di seluruh kota Mekah ketika itu bukan sahaja buah anggur, sebiji buah-buahan pun tidak ada, kerana pada musim itu adalah musim kemarau. Subhanallah. Ketika itu kata Jariyah, aku yakin bahwasanya buah itu adalah rezeki yang didatangkan oleh Allah kepada Khubayb untuk beliau makan. Allah bawa buah, tuan-tuan. Duduk di mana pun tenang aja dia makan. Kemudian pintu pun dibuka, Khubayb pun dibawa ke satu tempat yang bernama Tan'im. Menteri Mekah yang beli Khubayb tadi, dia buat pengumuman kepada seluruh penduduk Mekah, buat majlis khas nak bunuh Khubayb ni. Sebar dalam apa nama ni, dalam radio, buat iklan dalam TV, contoh tuan, sampai seluruh Mekah tahu hari itu akan dibunuh Khubayb ibn Adi. Maka keluarlah beramai-ramai. Waktu tu tuan-tuan, Nabi dah berhijrah ke Madinah Munawwarah. Semua dah hijrah di Madinah. Di Mekah tinggal berapa orang saja yang Islam, yang merahsiakan keislaman mereka. Berapa orang saja yang tinggal. Yang lain kesemuanya bukan Islam. Keluar dalam keadaan gembira dan seronok untuk melihat pembunuhan sahabat Nabi, sahabat Muhammad yang bernama Khubayb ibn Adi. Siapa yang pernah pergi ke umrah dia tahu, Tan'im. Di sanalah. Kenapa dibunuh di Tan'im? Sebab Tan'im tanah halal. Orang Arab mereka tidak membunuh di tanah haram, walaupun sebelum kelahiran Rasulullah dia tak bunuh di tanah haram. Nak bunuh, nak berperang di tanah halal. Dibawa dan diheret Khubayb ibn Adi pergi ke Tan'im. Sampai di Tan'im, ribuan orang dah berkumpul. Ribuan. Semua buat bulatan yang besar, sebab nak tengok Khubayb ibn Adi akan dibunuh di tengah-tengah. Lalu dipacakkan kayu salib di tengah. Pacak kayu salib bukan sebab Kristian, tapi pacak kayu salib ni, salibun, ini perkataan Arab. Salib bermaksud kayu yang dipacakkan yang berbentuk macam ni. Itulah salib. Perkataan Arab. Salib ni perkataan Arab. Bila Arab kata uslubhu, fi'il amar, uslubhu, salibkan dia, maka semua orang faham. Ambil lelaki itu, ikat di situ, tangan kanan dia macam ni, tangan kiri dia macam ni, kaki dia diikat ke bawah. Itu maksud salibkan dia. Bukan Kristian kan dia. Dah nah? Okey, kemudian dibawalah Khubayb sampai ke tengah. Bila dibawa sampai ke kayu tadi, pemimpin-pemimpin Quraisy duduk dekat dengan kayu. Maksudnya orang-orang besar ni duduk dekat dengan show lah. Waktu tu show lah, yang tu pertunjukan lah. Ketika nak diikat Khubayb ibn Adi, dia minta izin. Dia kata, izinkan aku untuk solat sunat 2 rakaat sebelum dibunuh. Solat sunat 2 rakaat. Solat sunat sebelum dibunuh ini juga tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Tak pernah Nabi ajar. Tetapi kenapa Khubayb buat? Kerana itu adalah bid'ah yang hasanah. Ingat tuan-tuan, itu bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang baik, kata para ulama. Maka Khubayb pun minta izin. Tuan-tuan tengok pejuang Islam. Bila nak dibunuh, apa yang ada dalam akal dia? Solat 2 rakaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun minta izin. Quraisy pun sambil gelak ketawa. Pemimpin Quraisy kata, solat. Sila. Sambil gelak lah. Dia pun semayang. Allahu Akbar. Kalau kita nak semayang lama ke nak semayang cepat? Lama lah. Lagi lama semayang, lagi lambat lah kena bunuh ni. Maka Khubayb pun solat, tetapi dengan keadaan yang laju. Dia semua solat, tapi laju tu bukan kita faham laju macam tu, naik macam tu. Laju kita lah, semayang sunat kita. Itulah solat yang laju. Khubayb pun solat, Allahu Akbar. Habis semayang, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun memandang kepada pemimpin-pemimpin Quraisy.
Khubayb berkata, sengaja aku mempercepatkan solat supaya kalian tidak menyangka bahawa kami takut untuk bertemu dengan kematian. Tengok ayat tuan, ayat. Sengaja aku percepatkan solat supaya kalian tidak menyangka bahawa kami takut untuk mati fi sabilillah, kata Khubayb. Lalu dia pun diikat, tangan kanan, tangan kiri, ikat di sini, ikat kaki dia. Lalu pemimpin Mekah pun mengarahkan supaya Khubayb dibunuh. Macam mana dibunuh? Dengan panah, dengan pancung, dengan dipotongkan tangan di sebelah kanannya. Potong tuan, potong. Tuan-tuan, potong tangan sebelah, terus mati ke belum? Belum. Potong. Memancut-mancut darah keluar. Ketika darah memancut-mancut keluar daripada tubuh Khubayb, waktu itu juga pemimpin Quraisy sambil menghina, mereka bertanya, wahai Khubayb, maukah kami lepas sekarang? Bebaskan sekarang juga daripada tali yang mengikat dan kami tak bunuh kamu, dengan syarat tukarkan kamu dengan Muhammad dan kami bunuh Muhammad. Oh, nak bunuh Muhammad dalam keadaan menanggung sakit. Tuan-tuan, bukan luka di jari, dipotong tangan sebelah, darah memancut-mancut itu, dengan penuh kegairahan untuk mempertahankan Rasulullah, dengan penuh semangat nak ajar kepada umat Nabi yang lain begini cinta Nabi kepada cinta kami kepada Muhammad. Dia pun jawab kepada pemimpin Quraisy, dia kata, hei pemimpin Quraisy, jangankan untuk menggantikan tempat aku dengan tempat Muhammad, tidak akan aku benarkan. Untuk kalian lukakan badan Nabi kami dengan sebatang duri pun tidak akan aku izinkan. Tuan-tuan nampak? Sahabat, sama ke dengan kita? Tak sama. Tak sama. Lalu dipotonglah tangan kiri Khubayb, dipotong kaki kanan Khubayb, dipotong kaki kiri Khubayb. Sebelum dia mati, Khubayb ibn Adi mati syahid. Dia mendongakkan kepalanya ke langit, dia kata, Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, kira mereka seorang demi seorang. Waqtulhum bidada, bunuh mereka kesemuanya ya Allah. Wala tubqi minhum ahada, jangan tinggal walaupun seorang. Kemudian dia pun mati syahid, meninggal dia. Balik penduduk Mekah dalam keadaan ketakutan. Tuan-tuan, balik dalam keadaan ketakutan. Ada yang pingsan mendengar doa Khubayb ibn Adi, ada yang pingsan kerana mereka tahu apabila Muhammad atau sahabat-sahabatnya melafazkan doa, doa itu akan dimakbulkan oleh Allah. Ada yang terlepas anaknya daripada tangannya. Balik dalam keadaan ketakutan, mereka meninggalkan jenazah Khubayb ibn Adi yang syahid di situ. Nabi SAW pun di Madinah jauh, Nabi kata, pergi ambil jenazah sahabat kamu Khubayb di Tan'im. Dia dibunuh di Tan'im. Lalu sahabat Nabi pun yang ditugaskan oleh Rasulullah datang ke Tan'im. Sampai di Tan'im tengok jenazah tak ada. Tengok jenazah hilang. Tanya penduduk Mekah, sebab sahabat-sahabat ada yang berasal daripada Mekah, Muhajirin, orang Mekah. Tanya orang Mekah, orang Mekah tak tahu, kami tak ambil. Tanya pemimpin kota Mekah, kami tak ambil. Jenazah dia dibiarkan di situ. Keliling sahabat cari jenazah penghafal Al-Quran ini, jenazah sahabat yang menjaga Quran ini. Pusing cari tak ada. Sedih balik ke Madinah, ya Rasulullah, tak ada jenazah, tak jumpa jenazah Khubayb ibn Adi. Nabi ni senyum dah, maksudnya ada jawapan dah. Bila sahabat sampai dekat, sahabat kata tak ada jenazah Khubayb. Nabi kata, la ba's, tak apa, dafanathul malaikah, para malaikat dah ambil dan kebumikan jenazahnya. Tidak mengapa, para sahabat telah pun mengambil dan mengkebumikan jenazah dia. Tuan-tuan tengok kemuliaan mereka-mereka yang ada hubungan dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Tu dunia pindah ke alam barzakh. Lagi 10 minit saya berhenti, insya-Allah. Lagi 10 minit. Ni saya nak cerita kepada tuan-tuan betapa Allah memuliakan Ahlul Quran.
di alam mana pun mereka berada, ahlul Quran, dengan syarat mereka mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati, merindui Al-Quran dengan sepenuh hati, hidup dengan Al-Quran sepenuh hati, insya-Allah Allah SWT memuliakan mereka. Ada orang nak keluar. TAY 799, kenderaan menghalang laluan. Ada orang nak keluar. TAY 799. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, masuk ke dalam alam barzakh, masuk dalam alam barzakh ada azab kubur. Apabila satu orang yang hidup dengan Al-Quran, mengamalkan satu surah daripada Quran, satu surah aja, dia amalkan surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia amal surah Al-Mulk. Bila dia dibawa masuk ke dalam alam barzakh, roh dia dikembalikan di alam barzakh, datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk bertanyakan soalan kepada dia dan untuk menyiksa hamba Allah ni. Apabila Munkar dan Nakir datang daripada arah kakinya untuk memukul dia, datang surah Al-Mulk. Tuan-tuan tengok, datang surah Al-Mulk pergi ke kaki orang yang mengamalkan surah tadi, lalu dia berkata, jangan pukul tuan aku, sesungguhnya lelaki ini mengamalkan aku ketika mana dia hidup. Lalu malaikat dan azab tadi datang daripada sebelah kepala, surah Al-Mulk berpindah ke arah kepala. Ini hadis dan sanad dia hasan. Datang ke arah kepala untuk memukul orang ini, maka surah Al-Mulk datang ke arah kepala. Dia kata, jangan menghalang malaikat itu, sesungguhnya tuan aku ini dahulunya membaca aku ketika dia hidup di dunia dulu. Maka dia, malaikat datang daripada arah kanan, surah ini mempertahankan tuannya di arah kanan. Malaikat datang daripada arah kiri, surah ini mempertahankan tuannya daripada disiksa di alam kubur daripada arah sebelah kiri. Lalu pulanglah malaikat itu, maka selamatlah tuan yang menghidupkan surah Al-Mulk di dalam kehidupannya. Tuan-tuan, sampai di padang mahsyar. Di padang mahsyar apa berlaku? Alhamdulillah. Di padang mahsyar setiap orang dipanggil seorang demi seorang. Allah panggil, dia pun datang. Tidak ada perantaraan kita ketika itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada malaikat yang bantu kita. Kita sendiri yang akan berurusan dengan Allah pada hari itu, membawa buku amalan kita yang syarat dengan ribuan dosa besar, berdiri dalam keadaan tunduk kepala, takut kita. Tiba-tiba tuan-tuan, orang-orang yang hidup dengan Al-Quran, ni orang-orang yang hidup dengan Quran, apabila dia dipanggil ke hadapan dalam keadaan dia tunduk kepala dia, buku amalan dia dah dibuka di depan dia, ketika nak ditimbang sejam demi sejam apa yang dia lakukan, seminit demi seminit apa yang dia lakukan di dunia, tiba-tiba ada orang yang bercakap bagi pihak dia. Dua orang itu adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi peguam bela kepada mereka-mereka yang hidup dengan Al-Quran. Kita ada masa ni, kita yang ada nyawa lagi ni, pegang Al-Quran, renung Al-Quran, minta dengan Allah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini penenang hati kami, jadikanlah Al-Quran ini penghibur masa kami, jadikanlah Al-Quran ini pendamping kami pada setiap masa, ya Allah. InsyaAllah Allah campak dalam hati kita, kita cinta Quran, setiap hari kita pegang Quran. Tuan-tuan bayangkan, tengok surah Al-Baqarah dan Ali Imran berhujjah di hadapan Allah, mempertahankan tuan mereka yang menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan tak mau lagi?
Ni rahsia ni. Rahsia Nabi beritahu. Tadi dia dalam barzakh, surah Al-Mulk. Ni di padang mahsyar. Kita dalam keadaan tunduk, tiba-tiba ada orang mempertahankan kita, kita pun angkat kepala kita, kita tengok Al-Baqarah dan Ali Imran sedang berhujah di hadapan Allah. Alhamdulillah, tak perlu cakap. Kata Rasulullah, sehingga habis buku amalan yang ditulis, Al-Baqarah dan Ali Imran masih mempertahankan kita sampai habis. Tak mau lagi tuan. Allahu Akbar. Akhir sekali penutup kepada kuliah subuh pagi ni tuan-tuan, sampai masuk dalam syurga. Allahu Akbar. Sampai masuk dalam syurga. Tuan-tuan sekalian, dalam syurga tak ada ibadah. Siapa yang esok ajal dia, maka subuh hari ini adalah subuh terakhir bagi kehidupan dia selama-lamanya. Siapa yang malam ini ajal dia, maka zuhur tengah hari nanti adalah zuhur terakhir bagi diri dia selama-lamanya. Kerana dalam syurga tidak dibenarkan lagi untuk beribadah. Solat dah tidak dibenarkan. Baca Quran tidak dibenarkan. Zikir tidak lagi dibenarkan. Sedekah tak lagi dibenarkan. Tidak ada lagi yang namanya umrah. Tak ada lagi yang namanya zakat. Tak ada lagi yang namanya sedekah. Tuan-tuan sekalian, nak buat amalan baik di dunia ni lah. Tuan-tuan nak rasa kemanisan iman, buat perkara-perkara ibadah di dunia inilah. Tiba-tiba tuan-tuan, dalam syurga ada satu benda yang nama dia ibadat di dunia dulu, tapi dalam syurga dibenarkan oleh Allah. Apa tuan-tuan? Membaca Al-Quran oleh Ahlul Quran. Mereka yang ahli Quran di dalam syurga, mulut mereka terkumat kamit membaca Quran. Kata Rasulullah, bukan kerana mereka beribadah dalam syurga dengan bacaan Quran, tetapi kerana rindunya mereka dengan ibadah membaca Quran itu. Mereka yataladzazuna bi qiraatil Quran. Nabi kata mereka bersedap-sedap di dalam syurga dengan mulut mereka terkumat kamit mengulang-ulang Quran yang dulunya mereka baca di dunia. Orang yang kuat sedekah di dunia, di syurga tak boleh sedekah. Orang yang kuat semayang malam dulu, duha di dunia, seronok dia bila salat, khusyuk dia bila salat, dalam syurga Allah tak benarkan salat. Tetapi Ahlul Quran masih diizinkan oleh Allah untuk mulut mereka terkumat kamit membaca Al-Quran. Begitulah penghormatan Allah kepada Ahlul Quran di dunia, di alam barzakh, sampailah di dalam syurga. Semoga Allah SWT memilih kita untuk menjadi Ahlul Quran di dunia dan juga di akhirat. Sekian dulu ceramah saya pada pagi ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya balik Syria dah 8 tahun. Baru tahun ni saya mula untuk membina pusat pengajian berdasarkan sistem yang saya belajar waktu di Syria dulu. Sistem yang sama bawa ke sini sebab belum ada. Tanah dah beli, alhamdulillah, dah tambun sebagainya. Ini adalah tour pertama saya. Tour pertama saya untuk saya buat kutipan untuk pembinaan akademi, lebih kurang 8 bangunan yang akan menelan belanja sebanyak 8 juta ringgit. 8 juta ringgit. Semoga sumbangan yang tuan-tuan buat pada pagi ini barakah, barakah tuan-tuan, dan membuatkan orang lain beramai-ramai juga membantu untuk kami bina Akademi Al-Habibul Mustafa. Di belakang sana insya-Allah diletakkan tabung. Ada tabung? Okey. Di belakang sana diletakkan tabung. Di sebelah muslimat pun ada tabung. Siapa ada yang nak keluarkan zakat dan sebagainya boleh sumbangkan. Kos 8 juta ringgit. Saya baru mula rumpul dan sekarang baru ada 100,000 ringgit.
Ni bulan ni nak mula naik bangunan yang pertama, insya-Allah. Yang kedua, saya nak himpunkan pewakaf bulanan selama setahun, bukan wakaf selama-lamanya. Pewakaf bulanan selama setahun, sebulan RM100. Jadi tuan-tuan boleh bantu untuk bina masjid sekolah, untuk bina asrama budak, untuk bina tempat belajar budak. Bukan Quran saja, mereka akan hafal hadis sebanyak 2000 hadis. Kemudian mereka akan mula ikut sistem pengajian pembelajaran macam yang di Syria tu, tuan-tuan. Jadi saya nak cari pewakaf di kalangan tuan-tuan pagi ini, insya-Allah. Boleh tulis nama di Muslimat pun, kita bagi kertas ni, tulis nama pendek aja, tak perlu nama panjang, beserta nombor telefon. Setiap bulan mula daripada Disember ni sampailah tahun depan, setahun saja, masukkan dalam akaun sekolah. Tuan-tuan buat sendirilah, pergi ke bank ataupun internet lah, internet banking, masukkan dalam akaun sekolah yang akan kita war-warkan dalam grup WhatsApp. Semua yang bagi nama SU sekolah akan masukkan dalam grup. 200 orang, semua orang Terengganu, penyumbang daripada Terengganu. Pewakaf Terengganu duduk dalam satu kumpulan, naik satu bangunan, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi siapa yang berhajat boleh datang ke depan di sini nanti, bagi nama dan nombor telefon untuk wakaf bulanan RM100. Tak mampu 99 pun tak apa kan, kurang RM1, 50 ke 80 ke, yang penting kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang Kau berikan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah pada kami, ya Allah, ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.